Assalamualaikum. Hai. Tak apa, kita duduk sembang-sembang ni. Dia bukan nak kena bagi penerangan tak apa. Tingkat seh 4x4. Kalau kata buat tingkat aluminium saja dengan kita tempoh grill. Grill besi saja. Tengok harga nak lari ke mana. Cuba abang tengok Ni, kalau kita 4x4. Kalau kita buat aluminium saja, dia ada 352. Orang aluminium main pasang bingkai luar saja, lepas tu nak kena tunggu main pasang dalam saja. Kalau kita grill pula, dah siap aluminium semua. Hamba nak kena tempah grill pula 4x4 dah ada RM256 dah. Kalau 352 campur dengan 256, dia ada 608. 608 keseluruhan. Kalau hampa tempah asing-asing. Ni kalau macam kata grill siap dengan aluminium semua, kami hantar seketui pi kat hamba. Kan? Hampa boleh save lagi ni. RM168. Pasang siap pun dah. Kan? Hampa tak hidup sikit kepala apa. Ambil benda tu siap. Bayangkan RM168 kot boleh buat benda-benda lain lagi. Kan? Ni kalau orang kata yang ni dengan dia punya kualiti dia, kan? Dengan grade dia, dengan bukan kata dah ni banyak orang tebuk tebuk ni grade ni. Ni, depa tebuk satu sebelum. Macam kami wedding satu. Dia tak akan kiat dah. Ni benda ni dia tak akan kiat tu. Dia akan sama pasal batang tu kita wedding. Tu yang kata kemas mana tu. Kalau orang ni semua tebuk kenapa? Kami pun ada teknologi tu tapi kita tak mau pakai. Tok, ni kena. Tok. Benda tu jadi kiat. Kan? Jadi guna. Sebab dia main tu, depa wedding satu titik je. Ni kami wedding habis semua. Nak yang mana? Cuma abang fikir tu. Kan? Hampa nak tahu kualiti dia, mak tahu. Macam ni. Okey baik. Assalamualaikum. Apa nak tahu?